Kebebasan dari belenggu. Semua manusia yang lahir sejak Nabi Adam hingga hari ini telah mengalir pergi seperti air di sungai. Jadi, di manakah orang-orang yang telah meninggal ini? Seolah-olah mereka tidak pernah dilahirkan ke dunia ini. Namun, kamu mengira dirimu sangat penting di antara semua manusia ini. Kamu selalu ingin menjadi pusat perhatian dalam masyarakat dan menunjukkan dirimu kepada mereka. Bagimu, yang penting bukanlah bagaimana dirimu yang sebenarnya, tetapi bagaimana kamu kelihatan di mata orang lain. Kamu sangat gembira dengan keadaanmu, kerana kamu disukai. Pengikutmu, di media sosial, memberikan perhatian kepadamu dan memujimu secara berlebihan, melebihi apa yang layak kamu terima. Apa yang kamu lakukan hanyalah mengikut kebiasaan zaman ini. Segala usaha kamu ini adalah untuk membuat dirimu merasa berharga. Kini hampir semua orang ingin menjadi pusat perhatian. Tidakkah kamu merasa bahawa kamu menjadi hamba kepada kebiasaan moden ini? Jika kamu sedar, sudah tentu kamu akan mula berfikir, apakah jalan keluar untuk membebaskan diri dari sangkar ini? Aku diajar untuk menjadi aku, kamu diajar untuk menjadi kamu, dan dia diajar untuk menjadi dia oleh pemerintah dan masyarakat. Bahkan, menurut apa yang diceritakan, satu-satunya dosa syaitan adalah egonya. Daripada kitab Masnawi, seorang saudagar mempunyai seekor burung kakak tua yang cantik. Pada suatu hari, kerana urusan perniagaan, saudagar ini mula membuat persiapan untuk pergi ke India. Saudagar ini bertanya kepada ahli keluarganya satu persatu, apakah hadiah yang kamu mahu saya bawa dari India? Kemudian, dia bertanya kepada burung kakak tuanya, wahai burungku yang cantik, apakah yang kamu mahu daripadaku? Burung kakak tua itu berkata, saya mempunyai keluarga dan sahabat di India. Ceritakan keadaan saya kepada mereka dan sampaikan salam saya. Sudah bertahun-tahun aku hidup dalam kerinduan. Tanyakanlah kepada mereka, adakah jalan untuk meredakan rinduku ini? Katakan kepada mereka, ketika aku hidup terkurung di dalam sangkar besi di negeri orang, kamu pula hidup dengan gembira di hutan-hutan hijau tanah airku. Patutkah kamu bersikap begitu? Beginikah kesetiaan sahabat? Wahai saudara-saudaraku yang bahagia, sekurang-kurangnya ingatlah akan diriku yang malang ini pada waktu fajar. Bagiku, dikenang oleh sahabat-sahabat adalah suatu kebahagiaan. Saudagar itu berkata kepada burung kakak tuanya, baiklah, lalu dia pun berangkat menuju ke India. Kemudian, dia tiba di India dan pergi ke hutan tempat tinggal burung-burung kakak tua. Di hutan itu terdapat banyak burung yang sangat cantik. Dia pun menyampaikan salam kepada mereka. Kemudian dia mula bercakap dan menyampaikan pesanan burung kakak tuanya kepada burung-burung kakak tua di hutan itu. Sebaik sahaja saudagar itu selesai bercakap, salah seekor burung kakak tua itu menggigil beberapa kali, nafasnya terhenti, lalu jatuh dan mati. Dengan rasa sedih, saudagar itu berkata kepada dirinya sendiri, mungkin burung yang mati ini adalah sahabat karib burung kakak tuaku. Alangkah baiknya kalaulah saya tidak pernah menceritakan semua ini. Setelah menyelesaikan urusan perniagaannya di India, saudagar itu pulang ke rumahnya. Mula-mula, dia memberikan hadiah-hadiah kepada keluarganya yang sedang menunggu dengan gembira, dan burung kakak tua itu memerhatikannya dari dalam sangkar. Lalu burung kakak tua itu berkata kepada saudagar, di manakah hadiah untukku? Apakah berita yang kamu bawa daripada sahabat-sahabatku? Saudagar itu berkata, kamu telah menyuruh aku melakukan sesuatu yang sangat menyedihkan. Hingga kini aku masih menyesal kerana mengikut permintaanmu. Apabila aku menyampaikan pesananmu kepada sahabat-sahabatmu, salah seekor burung itu tidak dapat menahan kesedihan setelah mendengar berita tentangmu, lalu terjatuh dan mati. Setelah mendengar apa yang diceritakan oleh saudagar itu, burung kakak tua itu pun mula-mula menggigil, lalu jatuh dan mati. Apabila saudagar itu melihat burung kakak tuanya yang cantik itu juga mati dengan cara yang sama, dia pun menangis dengan sangat sedih.
Ketika saudagar itu mengeluarkan burung kakak tua itu dari sangkarnya dengan penuh kesedihan, tiba-tiba burung itu hidup semula, lalu terbang dari telapak tangannya dan hinggap di dahan sebatang pokok. Saudagar itu berkata dengan penuh kehairanan, "Wahai burungku yang cantik, dari manakah kamu belajar muslihat ini?" Burung kakak tua di atas pokok itu menjawab saudagar dengan penuh kegembiraan, "Wahai tuanku yang tercinta, sahabatku di India telah menunjukkan jalan kepadaku melalui perbuatannya. Apabila dia mendengar abarku, dia berpura-pura mati. Itulah nasihat yang ingin dia sampaikan kepadaku. Wahai tuanku, matilah sebelum kamu mati, supaya jiwamu bebas daripada belenggu sangkar tubuh, lalu rohmu dapat terbang menuju syurga, tanah airnya yang sebenar. Selamat tinggal tuanku. Kamu juga hanya dapat mencapai kebebasan jika melakukan seperti yang aku lakukan." Beberapa pengajaran daripada kisah ini. Tanpa memberikan hatimu, kamu tidak akan memperoleh hati. Dalam harapan, ada kehidupan. Kehidupan para pencinta Allah adalah mati sebelum mati. Matilah kamu sebelum kamu mati. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Niazi Mesri berkata, "Orang arif berjalan di antara manusia, namun tiada yang mengenalinya. Apapun yang dilihatnya, dia melihat Allah dengan mengambil iktibar dari segala sesuatu. Harus menjadi satu dengan Allah dengan terbakar dalam api cinta kepada Allah. Barang siapa yang mengejar kemasyhuran tidak akan mendapat anugerah daripada Allah. Demi kemakmuran batin, diperlukan keruntuhan zahir. Harus mati sebelum mati, melihat alam kubur dan hari kebangkitan, lalu menghadap pemilik segala kekuasaan, iaitu Allah, dengan hati yang bersih. Wahai Niazi, bukan semua orang bernasib dapat sampai kepada Allah. Orang itu perlu menjadi seperti bulan yang menerima cahaya dari matahari." Surah Al-Maun 4-6, "Maka celakalah mereka yang solat, iaitu mereka yang lalai terhadap solatnya, yang berbuat ria." Hadis, dunia adalah penjara bagi orang mukmin, dan syurga bagi orang kafir. Hadis, sesiapa yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji sawi, tidak akan masuk syurga. Injil, Matius 16, ayat ke-24, "Sesiapa yang mahu mengikut aku, hendaklah dia menyangkal dirinya sendiri." Ada satu peribahasa Turki, "Jika kamu menjadi seperti keldai, akan ada ramai orang yang memasangkan pelana dan membebankanmu." Jangan menjadi seperti keldai, supaya orang tidak memasangkan pelana kepadamu. Tiada siapa yang dapat membebankan orang yang nafsunya mati.